Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ini saya nak share kepada anda satu unit kereta yang baru sampai tahun 2023, Mercedes-Benz CLA 45S Six Star Edition Coupe. Yang ni lawa, kereta dah full spec fully loaded guys. Okay, tengok daripada belakang dia dah ada AMG GT spoiler. Lepas tu dia dah ada lower panel dekat bahagian bawah ni, dan rem dia pakai rem macam UK spec guys. Okay, apa yang special untuk kereta ni, tak ada banyak stok dekat market lah. Okay, kita antara dealer yang bawa masuk, dan unit ni unit yang ketiga lah bawa masuk. Kereta ni memang rare, memang jarang jumpa dekat atas highway. Kalau korang jumpa, kebanyakannya yang convert lah. Okay, yang ori memang tak banyak guys. Okay, dari segi belakang dia dah datang dengan full package AMG aerodynamic. Okay, dia dah ada spoiler. Ini spoiler original dia daripada keluaran dia. Dia dah datang dengan spoiler, dan color dia warna matte. Korang boleh tengok ini color ori dia. Okay, ataupun warna spesifik dia panggil Manufacture Mountain Grey Magno. Okay, nampak shiny dia lain macam guys. Okay, yang ni color asal dia bukan wrap. Color asal keluaran untuk Six Star Edition, semua color dia color matte. Dan bahagian belakang dia, kalau korang boleh tengok, dia punya logo, dia punya emblem AMG dengan CLA 45S. Warna dia warna smoke ataupun warna gelap. Okay, warna smoke. Dan untuk bahagian bawah ni, lower panel dia dah ada datang dengan lower panel. Okay, lower panel. Lepas tu dia ada lining warna merah untuk body kit dia guys. Okay, dan sini, kalau korang tengok dekat sini, AMG exhaust tip dia bukan warna krom putih macam CLA 45S Japan spec yang biasa lah. Dia datang dengan warna chrome, warna smoke macam edition 1. Dia warna gelap. Okay, so ini rupa dari segi sebelah tepi dia. Okay, CLA 45 yang ni dia new facelift. Lampu dia belakang dia lain dah, compare dengan tahun 2022 dan ke bawah. Okay, yang ni lampu dia baru. Dan bahagian sini, okay, dia dah ada strike. Okay, dia ada strike vibe lah. Okay, lepas tu dia ada rear flex. Rem dia pakai rem macam UK spec guys. Okay, rem 19 macam UK spec AMG 5 cross spoke fork wheels. Okay, lebih ringan. Okay, ini bahagian tepi dia. Yang ni mahal ni guys. Okay, stiker ni susah nak dapat, walaupun convert nak dapat color ori yang shiny macam ni memang susah guys. Okay, nampak? Yang biasa orang buat dia nampak malap. So yang ni color asal dia, original dia AMG. Ini bahagian depan dia. Okay, yang ni yang lawa dia. Nampak dekat dia punya bonnet dengan lining dia guys. Okay, nampak tulang-tulang dia timbul bila dia warna matte. So ini bahagian depan dia, lampu 3 LED. Lepas tu dia ada diamond sikit. Kat bahagian sini ada diamond. Okay, tengok lampu dia 3 LED. Lepas tu bawah ni dia ada event. Ni dia dah datang dengan AMG Night Package 1, Package 2. Okay, dah ada lining warna merah dengan dia punya event. Okay guys. Dan untuk bahagian tepi dia, kalau korang tengok dia punya tayar rim. Okay, tayar dia pakai jenis Michelin. Okay, ni dia punya rim, dan ini dia punya AMG caliper brake guys. Okay, untuk kali ni korang ada dua unit untuk CLA 45S Six Star ni. Kita ada yang ni tahun 2023, mileage 10,000, 819 km, dan kita ada satu unit lagi 14,967 km. Okay, bahagian depan dia punya logo dia lawa. Okay, logo dia pakai macam model dulu CLA 45. Okay, AMG Alphard Badge. Lepas tu dia ada front lip dia. Dah ada stiker, penuh dengan stiker-stiker lining warna merah macam GTR ni semua guys. Okay, event. Yang ni AMG Night Package 1, Package 2. Dia dah ada gloss black dekat bahagian depan ni. Okay, ini ori dia lawa. Dia nampak lagi berkilat. Lampu pun lawa, lampu new facelift. Okay, lepas tu dia punya turbo 4matic plus. Warna dia warna smoke, kontra dengan color warna matte grey. Memang lagi handsome. Okay, kalau tengok daripada sini, okay, bila color matte ni dia nampak lagi shiny.
nampak tulang dia. Okay, dia akan nampak dia punya tulang dekat dia punya bonnet lah. Okay, lagi nampak white. Lepas tu mirror housing dia dah pakai warna hitam dengan ada lining warna merah, stiker warna merah. Lepas tu dia dah ada sini window line dia dah delete chrome, dah warna hitam. Nampak bahagian belakang ni spoiler. Gagah. Okay, tengok bahagian dalam dia. Sini pun ada blind spot. Okay, frameless design. Dan untuk Seat Style Edition, dia datang dengan carpet original. Dia ada khas carpet dia, Seat Style Edition. Lepas tu lining warna orange. Ini bahagian dalam dia, dia datang dengan yang ni yang special dia. Okay, CLA 45S dekat dia punya headrest. Lepas tu ada lining berbenang warna orange. Lepas tu dia punya chrome dia warna hitam. Okay, nampak tak beza dia dengan model yang biasa? Yang ni special edition, dia datang dengan chrome dia warna hitam, AMG. Okay, so, dua-dua dia pakai, dia ada sulaman CLA 45S. So bila kalau korang selfie, okay, bila korang selfie dalam kereta ni, dia akan nampaklah model apa yang korang naik tu, CLA 45S. Okay, selfie memang lawa, serius lawa. Okay, saya dah tengok customer yang sebelum ni pakai CLA 45 Seat Style Edition. Bila selfie dia nampak lagi wow, macam kereta Ferrari, Lamborghini yang ada sulaman dekat dia punya headrest gas. Okay, so ini bahagian depan dia. Seat Style Edition dia datang dengan stripe dekat bahagian dia punya door, dashboard trim. Lepas tu dekat bahagian pintu dia ada juga dia punya signature dia ataupun identity dia. Okay, dia datang dengan Alcantara. Dekat pintu ni Alcantara, sini leather. Okay, identity dia warna orange lah untuk CLA 45S Seat Style Edition. Dan seat dia, bagi saya, dia adalah orang kata seat yang paling the best lah. Okay, sebab apa? Sebab dia pakai Alcantara. Okay, Alcantara ni sesuai untuk kereta-kereta racing. Lepas tu dicampur dengan leather, nampak premium dengan chrome warna hitam. Lagi wow. Okay, steering dia pakai AMG double cross spoke tahun 2023 punya steering, new facelift dengan embat display sedikit besar untuk model yang baru. Okay, ini bahagian tepi dia, stiker dia korang boleh tengok, stiker original dia, lain compare dengan stiker yang jual dekat kedai aksesori. Ini bahagian belakang dia, kalau korang boleh tengok, dia punya bucket seat dia lain dia warna hitam dekat dia punya chrome. Ini bahagian belakang dia. Kapet belakang pun dia ada Seat Style Edition juga. Okay, ini bahagian kemasan bahagian belakang dia guys. Okay, so yang mana nak cari CLA 45S Seat Style Edition, boleh contact Din, boleh jumpa dekat showroom. Ambient light khas. Okay, ambient light dia special khas untuk model Seat Style Edition. Dia bila kita on, dia akan on dengan color warna orange. Okay, sulaman berbenang dia warna orange. Ini bahagian center console dia untuk new facelift 2023, dah berbeza dengan model yang sebelum ni. Dalam ni dia ada drawer dengan dia punya wireless charging, USB port. Lepas tu ada cup holder dan sebagainya lah. Okay, ni dia punya kunci dia, color warna hitam, warna untuk AMG punya spec lah. Okay, dekat door trim ada AMG warna orange. Dari CLA 45S Seat Style Edition, boleh contact dia. Kita ada beberapa unit. Tengok dia punya mileage berapa. Okay, ini rupa dari pandangan depan dia, pandangan tepi. Sebab memang sampai habis. Tengok bahagian dalam dia. Okay, mileage dia baru berapa km sahaja. Okay, mileage dia 10,819 km. Ini bahagian nombor chassis dia. Okay, Seat Style. Dia punya steering dia lawa, double spoke dengan ada warna hitam sini. Okay, nampak lagi wow. Lepas tu dia ada OLED dekat bahagian sini. Ini bahagian dalam dia. Okay, kita akan tengok bahagian dalam dia. Start engine, tengok dia punya kemasan dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita on dia punya elektronik dulu. Okay,
So tekan brake, start engine. Bunyi dia pun lain compare dengan model yang sebelum ni. Ni dia punya mileage dia 10819. Okey, ini bahagian apa? Bahagian display dia. Dan dia datang dengan dashcam original sini. Okey, dashcam Mercedes original. Yang ni dia ada OLED. Okey, untuk new facelift dia dah pakai, nampak lawa kan. Okey, bila kita tukar kepada Sport Plus, dia punya engine Valvetronic dia punya lain. Ni race mode, okey. Nampak? Dia lagi lawa compare dengan yang sebelum ni lah. Mileage baru 10,819, nampak? Dia punya display, design, tema dia dah lain compare dengan model yang sebelum ni. Okey, untuk ni dia punya ambient light. Okey. Nampak? Bila kita sejukkan, dia akan keluarkan warna biru, menandakan aircon lagi sejuk lah. Okey, lagi sejuk, dia keluarkan warna biru. Bila kita nak panaskan sebelah ni, okey, aircon kita naikkan, dia akan keluar warna merah dekat ambient light. Okey, sini sedikit feature dia lah. Feature dia sekali. Okey, dalam ni, so yang mana nak pasang Apple CarPlay, boleh pasang Apple CarPlay. Special untuk model 2023, dia boleh pakai Apple CarPlay tanpa wayar guys. Okey. Kalau model yang sebelum ni, bila kita masuk dia punya Apple CarPlay, dia tak boleh tanpa wayar. So dia kena pakai wayar. Kalau yang ni tanpa wayar pun boleh pakai guys. Okey. Ni dia ada gesture detected. Okey, dia ada gesture punya ni lah. Bila kita bagi isyarat tangan, jari apa semua, dia akan keluar dekat mana kita select favorite lah. Okey. Atas ni ada sunroof, dekat bahagian atas ni ada sunroof, dan dia ada 2 layer nanti kita akan buka dia punya sunroof. Nampak dia punya sunroof boleh buka dan boleh tutup. Untuk kereta ni masih lagi belum ada booking lagi lah. So yang mana nak datang view, nak datang tengok, nampak AMG dia lagi style, boleh contact kita lah, boleh datang ke showroom. Nampak dia punya dalam dia, kemasan dia memang lawa guys. Okay, ambient light. Okay, yang ni dia punya control manual setting dengan AMG dynamic lah. Okay, nampak dia punya OLED dia lagi lawa compare dengan sebelum ni. Dan untuk new facelift model baru, steering dia nampak AMG dengan kemasan dia. Yang ni lagi tebal, lagi grip compare dengan model yang sebelum ni. Bentuk dia round flat. Okay, sangat selesa untuk pemanduan. Dan sini dia pakai Burmester sound system. Ada head-up display bahagian depan ni, nampak dia pantul dekat cermin. Lepas tu apa lagi, dia pun pakai Burmester sound system. Ni dia punya door trim dengan ada ambient light lagi. So yang mana nak cari Mercedes-Benz CLA 45S Excite Edition, rare, unik, boleh contact Din, tekan je link dekat description. Jumpa anda di showroom guys. Okay, Assalamualaikum, bye bye.